Penat sebenarnya site visit ni sebab dia benda yang paling makan modal, paling buang masa, buang current, semua buang lah. Kau ni nak buat duit ke kau nak jadi perpustakaan? Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni saya nak kongsi cerita saya site visit dekat satu cafe bakery di Klang Valley. Macam-macam hal. Pagi tu saya nak pergi naik motor sebenarnya. Saya tak nak pergi naik kereta lah pasal tempat tu jauh. Perjalanan saja lebih kurang sejam 44 minit. Tapi nak dijadikan cerita, pagi tu hujan pula. So terpaksalah saya redahkan juga naik kereta sejam 44 minit, lebih kurang 2 jam lah untuk saya sampai, campur jam yang semua orang pun naik kereta bila dah hujan kan. Yang menariknya, saya memang mati-mati ingat yang akan datang untuk site visit tu adalah saya je lah. Rupa-rupanya owner company dah set dengan 5 ke 6 company yang lain lah untuk datang sekali site visit tu. Maka tenganga lah mulut saya bila tengok orang-orang yang lain yang datang tu kan, sebab memang pesaing tu memang hebat-hebat lah. Ada yang datang tu sekali 4 orang dengan baju yang sama. So tak apalah, kita just buat yang terbaik je lah kan, dengan harapan insyaAllah boleh lah kita menang tu nanti. Kita pun tak nak kalah, kita pun hebat juga. Saya tak datang seorang lah, saya datang sekali dengan kawan saya. Penat sebenarnya site visit ni sebab dia benda yang paling makan modal, paling buang masa, buang current, semua buang lah. Kalau tak menang, tapi kalau menang, insyaAllah lah. Dah tak terasa pun yang kita pergi site visit tu. Tapi taklah juga, adalah juga manfaat kalau kita pergi site visit ni. Contohnya macam kalau kita pergi site visit, kita boleh jumpa ataupun tengok barang-barang yang klien kita nak tu. Nanti kita tak terfikir pun benda tu diorang perlukan. Jadi bila kita tahu barang tu diorang perlukan, jadi kita bolehlah pergi cari supplier dia untuk job yang selepas ni lah. Ni saja cerita lah pasal site visit. Saya pernah sekali tu saya pergi site visit di Putrajaya. Orang depan saya tu saya sajalah sembang-sembang, saya tanya dia datang dari mana. Maksudnya saya tanya tu sebab saya nak tanya lokasi, bukannya saya tanya dari company mana kan. Tapi dia jawab company yang dia kerja lah kan. Dia bagi tahu nama company dia. Masa tu saya fikir kan, apalah aku buat dekat sini. Sebab company dia besar. Company dia ialah pengedar kereta yang terkenal di Malaysia ni. Kalau saya sebut mesti korang tahulah, tapi saya tak nak sebut lah kan. Tapi dia ada satu division yang menguruskan untuk tender dan sebut harga ni lah. Sebab apa tahu? Sebab dalam tender ni nanti kita akan ada, of course lah, ada bahagian teknikal dan juga ada bahagian kewangan. Dalam bahagian kewangan tu akan ada cash balance ataupun cash reserve. Jadi saya macam company saya tahu kapasiti company saya. Capacity ataupun cash balance company saya over indicative price, of course lah saya tahulah berapa persen. Tapi kalau kita nak compare kan saya punya percentage dengan company yang besar macam tu punya percentage, of course lah company dia memanglah lagi besar. Sebab itulah saya macam, apalah aku buat dekat sini, baik aku tidur je tadi dekat rumah. Tak pun aku jual je jus, confirm ada sale. Tapi tak apalah, at least kita dapatlah ilmu untuk produk-produk yang diorang nak tu kan. Ini untuk menambah ilmu lah kan. Tapi saya adalah kawan seorang kan, dia cakap kat saya, kau ni tak habis-habis nak cik ilmu lah, ilmu. Kau ni nak buat duit ke kau nak jadi perpustakaan? Jauh juga aku terpesong ni. Aku nak share lah untuk projek ni, yang terbaiknya ialah aku bagi total solution lah. Dan aku rasa memang diorang sangat perlukan total solution tu lah. Untuk projek yang besar macam ni, aku tak boleh buat semua sendiri. Sebab macam projek renovation yang aku dapat sebelum ni pun, aku cuma buat satu bahagian daripada keseluruhan kerja tu. Contoh yang paling latest aku buat renovation untuk 3 tingkat punya office. Tapi aku cuma cover bab networking, CCTV dan juga door access. Jadi untuk job ni aku JV dengan partner aku. Lagipun company aku ni tak ada CIDB lagi. Nantilah aku buat, aku belum ada modal lagi yang cukup kan. Tapi gabungan aku dengan kawan aku ni insya-Allah strong sikit lah gabungan ni. Kepakaran dia on total solution tak payah sembang lah. Tengok kasut pun dah ada stain cat dah. Orang lain datang bukan main handsome lagi, termasuk dengan aku lah kan. Bukan main handsome lagi. Handsome kan? Jadi sehari dua ni aku nak buat quotation dan juga BQ. Aku nak serahkan pada klien dan aku nak buat design sikit lah untuk bagi draft macam mana rupa bentuk ataupun susunan yang aku cadangkan, aku proposekan pada klien.
So semua orang pun, semua company yang lain pun akan buat benda yang macam tu, dan nanti klien akan pilih lah yang mana satu yang dia berkenan. Jadi doakan aku berjaya dan berjaya laksanakan kerja ni dengan jayanya. Sebab aku nak upgrade set aku lah. Aku suka dengar aku punya, aku berbeza sikit lah dengan orang lain. Aku suka dengar aku punya video aku sendiri. Tapi kadang-kadang aku naik kereta aku dengar video aku sendiri kan. So macam pesanan kepada diri aku sendiri lah. Tapi aku tak suka tengok sebab aku tahu kualiti video aku ni memang kurang menarik lah kan. Jadi kalau dapat job ni aku akan upgrade aku punya equipment semua lah, supaya video aku barulah video aku cantik dan gempak sikit kan. So terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Dah jadi aku Bila masa jadi aku tadi? Tadi aku start dengan saya.